Tiada siapa mahukan perpisahan, apatah lagi setelah bertahun menyemai cinta. Begitulah yang dilalui Kamal Adili apabila lafaz cerai akhirnya terucap, mengakhiri ikatan perkahwinannya bersama Ukasha Senrose. Jangan lupa subscribe Sourceful Channel, kemudian like dan tinggalkan komen-komen yang bermanfaat untuk bacaan semua orang dan nantikan pelbagai lagi berita-berita viral daripada politik, hiburan dan viral isu. Bye! Momen penuh emosi itu berlangsung di Mahkamah Rendah Syariah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur selepas 3 tahun hidup sebagai suami isteri. Katanya hari ini merupakan hari paling tidak seronok di dalam hidupnya. Dia sebenarnya tidak kuat untuk menghadapi para wartawan yang berdiri di hadapannya. Malah dia memang tidak mahukan perceraian, tetapi takdir telah berkata sebaliknya. Dalam pada itu, Kamal memohon orang ramai tidak menulis perkara tidak baik mengenai bekas isterinya. Saya dah cuba yang terbaik. Daripada awal, saya cuba pertahankan. Tak ada apa saya nak berpura-pura ke apa tidak. Saya cuba tapi Allah dah kata sampai sini je. Saya tak nak sampai sini je, saya tak ada benda lain. Saya ada isteri dan anak je. Pelakon itu turut berterima kasih kepada Ukasha kerana pernah menerima dirinya sebagai pasangan hidup serta memohon maaf kepada semua pihak yang terlibat. Terima kasih Ukasha, terima saya sebagai suami, lelaki dicintai dan bapa. Saya minta maaf kalau ada kurang, kalau saya jadi suami tak baik. Untuk keluarga Ukasha, minta maaf sangat-sangat. Selain kepada keluarga saya dan kawan-kawan yang sudah berjuang bertahan. Mahkamah menasihatkan Kamal agar melafazkan cerai selepas Jawatankuasa Pendamai JKP mengesahkan wujud unsur syikah atau perbalahan berpanjangan antara mereka.